pejabat OSHA UTM. Okay, bagi mereka yang tak tahu apa itu OSHA, OSHA ialah Pejabat Persekitaran, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di UTM. Okey. Selesai kita punya ta'aruf. Okey, untuk keduanya, okey, saya akan kenalkan apakah itu Pejabat OSHA UTM. Untuk makluman anak-anak pelajar semua, okey, Pejabat OSHA telah ditubuhkan pada bulan Jun tahun 2001. Ini bermakna Pejabat OSHA telah berada selama 25 tahun di dalam UTM. Okey, untuk makluman anak pelajar juga, Pejabat OSHA selain di UTM Johor Bahru, kami juga mempunyai Seksyen OSHA di UTM Kuala Lumpur yang telah ditubuhkan pada Disember tahun 2015. Okay, tujuan penubuhan Pejabat OSHA ini adalah untuk mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ataupun Akta 514. Untuk makluman juga, akta ini telah disemak semula, telah dikuatkuasakan semula pada tahun 2022. Okey. Untuk makluman anak pelajar juga, okey, Pejabat OSHA kami telah diiktiraf mempunyai persijilan ISO 45001-2018. Okey, ISO ini adalah sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, persijilan ini telah diperolehi sejak tahun 2021 sehingga kini. Jadi antara skop yang dirangkumi, yang dicakupi oleh Pejabat OSHA UTM adalah advisory ataupun penasihatan. Okey, juga ada promosi, pemeriksaan, monitoring, pemantauan dan juga investigation, iaitu penyiasatan. Okey, sebelum itu mungkin saya tunjukkan dulu carta organisasi Pejabat OSHA UTM. Untuk makluman anak pelajar, di dalam Pejabat OSHA UTM ini adalah kami punya organisasi. Okey, kami ada pengarah dan juga dibantu oleh 4 orang timbalan pengarah, iaitu Dr. Saidin, Dr. Narafiniza, Dr. Izzati dan juga Dr. Saardin di UTM Kuala Lumpur. Saya merupakan seorang pegawai sains di bawah Dr. Saidin, di bawah Seksyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dan juga di bawah saya ada Cik Nur Aliyah Zaizi Syamlah yang akan menguruskan directly berkenaan dengan event safety checklist ini. Okey, ini adalah tim kami. Sekiranya anak-anak pelajar pergi ke Pejabat OSHA di Blok M41, anda boleh bertemu dengan kami ataupun anda boleh pergi juga ke Seksyen OSHA di UTM Kuala Lumpur untuk bertemu tim-tim kami yang ada di sana lah. Okey. Okay, seterusnya kita akan lihat skop OSHA UTM. Okey, ini adalah skop untuk Pejabat OSHA UTM yang telah kami laksanakan sejak tahun 2021 hingga kini. Untuk makluman anda semua, segala aktiviti berkenaan OSHA di UTM adalah berasaskan skop-skop yang anda nampak di depan ini, iaitu advisory penasihatan, promosi, inspection, monitoring dan juga penyiasatan. Okey, sekiranya anda membuat event safety checklist, kami telah sahkan, dan bagi aktiviti-aktiviti yang high risk ataupun mempunyai risiko yang tinggi, kami akan pergi memantau. Boleh tengok dekat skop yang keempat tu, pemantauan. Jadi kami akan memantau, especially macam program semasa konvo, pesta convocation, semasa FESCO, kami akan berada di tapak hampir setiap hari. Hampir setiap masa. Tak kira pagi, petang, siang, malam, kami akan ada di tapak tersebutlah, sebab memang risikonya agak tinggi. Dan sekiranya berlaku sebarang kemalangan, jadi staf-staf Pejabat OSHA akan melakukan skop yang kelima, iaitu penyiasatan, investigation. Jadi segala skop yang telah dinyatakan di sini, semuanya mempunyai prosedur-prosedur yang telah ditetapkan di dalam ISO 45001-2018. Okey, so kita pergi ke slide seterusnya. Okey, event safety checklist. Okey, kenapa kita kena buat event safety checklist ni? Kenapa punca-puncanya? Okey, seperti mana yang kita lihat, banyak kemalangan yang berlaku ketika acara dilaksanakan. Sebagai contoh, pada tahun 2017, semasa konsert Ariana Grande, yang anda semua kenal kan siapa Ariana Grande ni. Jadi semasa konsert Ariana Grande pada tahun 2017, telah berlaku satu kes suicide bomber. Ada orang bunuh diri menggunakan bom yang melibatkan 22 orang penonton terbunuh.
dan 59 orang cedera. Dan juga pada tahun 2017 ada aktiviti Half Marathon Championship dekat Denmark. Okey, semasa tu berlaku satu cuaca yang menyebabkan banjir yang menyebabkan organizer terpaksa membatalkan acara tersebut. Dan juga itu acara di luar negara kan. Kita tengok apa yang terjadi di UTM. Okey, di bahagian sebelah kiri tu, di dalam slide yang anda boleh nampak tu adalah kemalangan semasa perlumbaan Educational Innovation in Motorsport and Automotive Racing ataupun IMARRACE di Pahang pada tahun 2016, di mana penganjur program ini adalah Universiti Teknologi Malaysia. Okey, anda boleh Google berkenaan dengan kemalangan IMARRACE ini, di mana kemalangan ini telah memakan nyawa dua orang penonton, iaitu seorang bapa dan seorang anak yang masih kecil. Okey, itu adalah antara kemalangan yang besar yang jadi dan juga pengalaman UTM semasa menganjurkan acara di luar UTM. Okey, susulan daripada kemalangan ini, kita tengok kepada slide seterusnya. Susulan daripada kemalangan ini, UTM telah mengeluarkan satu polisi berkenaan keselamatan kesihatan pekerjaan. Polisi ini pun telah dikeluarkan. Yang pertamanya adalah pencegahan kemalangan, insiden kecederaan dan pencemaran. So ini adalah termasuk juga dengan kita nak cegah segala bentuk kemalangan di dalam UTM. Dan yang paling penting, kita tindakan yang telah dibuat oleh UTM ini adalah berasaskan daripada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 di bawah Seksyen 18B, iaitu kewajipan untuk melaksanakan pentaksiran risiko. Okey, bukan sahaja semasa kita melakukan aktiviti kerja, juga kita memperbesar luaskan penilaian risiko ini kepada semua aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar. So, mengambil semangat daripada Akta KKP ini, kita tengok kepada slide seterusnya. Okey, di slide berikutnya kita boleh nampak UTM telah mengeluarkan satu perkeliling pentadbiran bilangan 29 tahun 2016. Okey, di dalam perkeliling ini dinyatakan secara jelas bahawa semua aktiviti berisiko rasmi yang dianjurkan oleh UTM di dalam ataupun di luar UTM perlu membuat penilaian risiko. Jadi pejabat OSHA, kami telah mengeluarkan satu kaedah, iaitu dengan mengisi borang event safety checklist. Okey, di dalam borang event safety checklist ni ada beberapa perkara yang perlu dipatuhilah oleh pihak pemohon. Ini perlu dilaksanakan bagi semua aktiviti berisiko yang rasmi, sama ada di dalam ataupun di luar UTM. Okey, anda boleh semak perkeliling ini di dalam website UTM nanti. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan rekod insiden yang ada di dalam UTM. Okey, sekiranya kita lihat di dalam rekod insiden tersebut, kita tengok statistik kemalangan sejak tahun 2018 hingga 2026, kita nampak trend penurunan kemalangan. Jadi berdasarkan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pejabat OSHA dan juga kerjasama daripada semua pihak, staf, pentadbir dan juga pelajar-pelajar di dalam UTM, kita telah bersama-sama berjaya menurunkan kadar kemalangan di dalam UTM, dan kita harap kita dapat bersama-sama lagi untuk meneruskan mengurangkan kadar kemalangan di dalam UTM ini untuk tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada statistik penghantaran borang event safety checklist. Okey, sekiranya kita lihat ke dalam rekod permohonan event safety checklist sejak tahun 2024 hingga 2026, kita dapat lihat kadar penghantaran borang event safety checklist ini adalah meningkat, terutamanya pada bulan April, Mei dan Jun. Kenapa? Sebab waktu ini pelajar ada di dalam universiti. Juga pada bulan 11 dan juga bulan 12, sebab pelajar telah sedang melakukan aktiviti-aktiviti di dalam universiti, dan selalunya pada bulan 11 kita ada FESCO, ada convocation dan sebagainya. Jadi aktiviti itu memang adalah sangat-sangat banyaklah di dalam dan juga di luar UTM. Okey, ini yang paling penting. Okey, slide seterusnya. Bagaimanakah cara untuk memohon event safety checklist? Dan jika berlaku kemalangan semasa acara, apa yang perlu dilakukan?
Ini sangat pentinglah untuk kita tahu. Okey, kita lihat pada slide seterusnya. Okey. Safe Events Smart Management. Okey, selain daripada anda menguruskan anda punya aktiviti yang anda rancangkan, anda juga perlu menguruskan keselamatan pengunjung, keselamatan persekitaran semasa aktiviti anda dilaksanakan. Okey, bagaimana anda boleh semak segala perkara apa yang perlu anda lakukan di dalam borang Event Safety Checklist. Okey, first of all anda perlu menyediakan, dan memuat naik required dokumen yang diperlukan, iaitu yang pertama adalah borang HIRAC. Apa itu HIRAC? Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. So di sinilah anda menilai risiko di dalam aktiviti yang anda laksanakan. Sebagai contoh, sekiranya anda laksanakan acara larian di waktu malam dengan 4,000 orang peserta. Okey, jadi anda nampak ada risiko-risiko yang perlu dihadapi oleh peserta. Contohnya sekiranya hujan berlaku, sekiranya berlaku blackout pada waktu malam, bagaimana? Itu adalah antara risiko-risiko yang perlu pihak penganjur fikirkan. Dan yang kedua, sekiranya perlu daripada borang HIRAC tersebut, perlu membuat safe work procedure ataupun prosedur kerja selamat. Jadi pihak penganjur perlulah menyediakan dokumen tersebut. Dan kemudian surat kelulusan juga perlu dilampirkan. Atur cara program adalah satu dokumen penting yang perlu dimuat naik juga. Dan juga senarai jawatankuasa. Kenapa kami perlukan dokumen-dokumen ini? Sekiranya berlaku sebarang kemalangan ataupun sebarang keperluan yang perlu disemak, jadi pihak pejabat OSHA akan mendapatkan segala data daripada dokumen yang anda bekalkan. Okey, seterusnya bagi emergency action plan, prosedur untuk plan untuk aktiviti untuk yang berisiko. Contohnya prosedur kecemasan, plan kecemasan. Sekiranya berlaku sebarang kecemasan di dalam program, contohnya mungkin boleh berlaku kebakaran dan sebagainya, ada satu prosedur yang boleh disemak, yang boleh diketahui oleh peserta dan juga urusetia sebelum program itu dilaksanakan. Okey, jadi semua orang bersedia untuk menghadapi apa sahaja bentuk kecemasan ataupun kemalangan yang berlaku. Okey, seterusnya fire safety. Fire safety, sekiranya anda laksanakan program di luar, outdoor, maybe fire safety ni tidak perlulah anda isi. Tapi sekiranya di dalam kawasan bangunan mempunyai kemah yang banyak, so fire safety ni adalah diperlukan. Okey, jadi borang-borang ini, anda boleh semak di dalam website pejabat OSHA. Dan juga borang-borang ini perlu dihantar ke pejabat OSHA sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum program. Saya ulang semula, borang Event Safety Checklist perlu dihantar 2 minggu sebelum program. Kenapa? Sebab kami di pejabat OSHA, kami akan semak dulu dan kemudian kami akan luluskan anda punya Event Safety Checklist, dan kemudian anda boleh dapatkan borang tersebut direct daripada pejabat OSHA, daripada OSHA Smart.utm.my sistem, ataupun sekiranya anda menggunakan borang di dalam website pejabat OSHA yang dalam bentuk hard copy, ataupun anda boleh print PDF dan hantar ke pejabat OSHA. Jadi anda boleh dapatkan daripada pejabat OSHA email. Kami akan emailkan kepada anda semua. Jadi suka untuk saya maklumkan di sini, bahawa sistem Event Safety Checklist ni kami telah wujudkan di dalam oshasmart.utm.my. Anda boleh tengok slide seterusnya. Daripada borang daripada pejabat website pejabat OSHA, ada 5 helai borang tu kami telah jadikan di dalam satu sistem. Jadi bagaimana anak-anak pelajar hendak mengakses borang ini, untuk mencapai borang ini? Yang pertama, bolehlah log in ke UTM portal myutm.my. Perlu diingat bahawa anda perlu menggunakan Wi-Fi UTM. Hanya boleh diakses menggunakan Wi-Fi UTM sahaja. Buat masa ini. Kemudian langkah kedua, anda boleh buka tab baru. Buka tab baru dan type di bahagian URL address, type oshasmart.utm.my, oshesmart.utm.my.
Okey, type di bahagian URL address sebab ada beberapa orang pelajar lah, tak ramai, ada beberapa orang pelajar, mereka type di bahagian Google. So bahagian Google memang tak sampailah dekat situ Kena type dekat bahagian URL address. Kemudian anda klik di belah kanan tu nombor 3, klik to enter Oshay Smart. Yang warna hitam tu anda klik dekat situ and automatically anda akan dibawa kepada display di dalam sistem tersebut Oshay Smart UTM tu Oshay Smart System. Jadi di situ anda nampak kita ada incident management, ada hierarchy, ada fire safety dan juga ada event safety checklist. Jadi sebelum anda mengisi borang event safety checklist tu, anda perlu mengisi dulu borang hierarchy di atas. Okey, borang hierarchy. Kemudian sekiranya fire safety perlu diisi, anda boleh isi borang fire safety. Okey, bagi incident management, sekiranya berlaku sebarang kemalangan semasa acara dilaksanakan, program dilaksanakan, anda boleh mengisi maklumat kemalangan di dalam incident management. Jadi semua perkara yang perlu di dalam acara itu berkaitan dengan keselamatan ada di dalam sistem ini. Okey? Jadi ia lebih memudahkanlah pelajar dan juga staff dan sebagainya. Dan juga kita juga menyokonglah agenda universiti untuk mengurangkan penggunaan kertas. Terusnya kita dapat mengurangkan carbon consumption dan sebagainya. Okey, seterusnya sekiranya anda mempunyai sebarang masalah atau khidmat nasihat, anda bolehlah berjumpa dengan saya dan juga tim pejabat Oshay di blok M41. Perlu saya remind juga, di dalam sistem Oshay Smart ini, setelah anda selesai masukkan semua dokumen yang diperlukan, anda boleh print PDF. Okey, anda boleh print PDF, anda punya borang kelulusan event safety checklist tu, dan anda boleh share, anda boleh kongsi dengan anda punya tim di dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Okey, sekiranya ada sebarang masalah boleh rujuk kepada kami. Saya harap dengan perkongsian yang saya berikan pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak pelajar semua bagi memastikan acara-acara yang dilaksanakan, yang dirancang oleh pelajar dapat dilaksanakan dengan baik. Okay? Sebab bila kita laksanakan program ini dengan persediaan yang lengkap, sebenarnya kita dapat mematuhi peraturan yang telah digariskan oleh universiti, dan juga sekiranya sebarang bentuk kemalangan berlaku, anda mempunyai satu dokumen yang kukuh untuk membuktikan yang anda telah melaksanakan penilaian risiko yang sewajarnya dan anda telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang sepatutnya. Okey, jadi anda telah menyelamatkan diri anda dan juga anda punya tim lah sekiranya berlaku sebarang perkara yang tidak diingini. Jadi itu saja daripada saya. Saya harap kita semua dapat bertemu semula di masa-masa yang akan datang. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.